berhenti, pintu terbuka. Koridor yang sama seperti dalam rakaman. Lampu Kalimantan berkelip perlahan. Lantai berdebu tapi ada kesan tapak kaki. Banyak bertindih-tindih dan semua tapak kaki itu menghala ke satu arah, ke hujung koridor. Aku perasan sesuatu. Pintu-pintu pejabat di kiri kanan tak ada pemegang. Tak ada cara untuk buka dari luar. Tapi dari bawah celah pintu ada cahaya malap, seolah-olah ada orang di dalam. Dan bunyi, bukan suara jelas, lebih kepada bunyi orang bernafas. Ramai, serentak, ada orang di sini. Aku bersuara, cuba kedengaran yakin. Bunyi nafas berhenti, serentak. Sunyi yang tinggal terlalu berat sampai telinga aku berdengung. Kemudian satu pintu di hujung koridor terbuka sedikit. Perlahan, bukan ditarik, seolah-olah ditolak dari dalam oleh sesuatu yang tak mau dilihat. Aku melangkah setapak, lampu di atas kepala berkelip laju. Dan masa itu aku sedar, bayang-bayang di dinding bukan bayang aku seorang. Ada bayang lain, banyak, dan semuanya berdiri rapat di belakang aku. Tapi bila aku toleh, koridor kosong. Tiba-tiba dinding sebelah kiri bergetar halus. Cat yang menggelembung itu bergerak, macam ada sesuatu menekan dari dalam. Kemudian muncul bentuk tapak tangan. 1, 2, 10, berpuluh-puluh tapak tangan menekan dari sebalik dinding, membentuk siluet manusia yang cuba keluar. Aku undur ke belakang. Terlanggar sesuatu. Seseorang berdiri betul-betul di belakang aku. Aku tak nampak wajahnya. Hanya tubuh hitam, tanpa ciri. Ia bernafas, perlahan, tepat di telinga aku. Jangan kosongkan kami. Suara itu bukan satu. Ia berlapis. Seperti ratusan suara bercakap dalam satu nafas. Lampu padam. Gelap sepenuhnya. Dalam gelap itu, aku dengar bunyi pintu-pintu pejabat terbuka serentak dan langkah kaki keluar, perlahan mengelilingi aku. Aku tak nampak apa-apa, tapi aku rasa mereka berdiri rapat, bau bersentuhan. Kemudian satu demi satu, sesuatu menyentuh kulit aku, sejuk, seperti kertas lama.